Assalamualaikum guys, selamat kembali ke Hari Zone. Hari ni kita nak buat zone unboxing. Unboxing iaitu topeng Spider-Man. Ya, so ini bukan macam apa topeng Spider-Man biasa yang macam kita selalu pakai, yang ada selalu orang jual dekat pasar tu. Tapi untuk Spider-Man punya topeng ni memang special sikit. Benda ni memang macam realistik lah, macam dalam movie. Dan topeng ni sebenarnya dia boleh berkelip mata je lah, macam dalam movie Spider-Man tu. Yang movie Spider-Man Homecoming, Far From Home, No Way Home. Okay, so ya, ini dia. Abang beli ni daripada TikTok. Sekarang ni dekat TikTok dah viral dah topeng Spider-Man ni. So abang cubalah beli satu dan dah sampai dah. So ini kotak dia. So jangan buang masa lagi, mari kita tengok kotak dia pula. Okay, sebelum kita mulakan video Sebelum kita mulakan video unboxing kita untuk hari ini, apa kata korang tekan butang subscribe dan butang loceng notifikasi tu, sebab Abang Zone dah nak dapat 100k subscribers. Ya betul guys, sekali lagi abang ingatkan kepada korang semua, Abang Zone dah nak dapat 100k subscribers. So far abang dapat 96k, so terima kasih banyak sebab subscribe pada channel Abang Zone. And Abang Zone minta bantuan korang untuk bantu Abang Zone dapat 100k subscribers. So, Abang Zone boleh melanjutkan video special iaitu video Q&A. So, kalau korang ada soalan nak tanya pada Abang Zone, korang boleh tanya sekarang di bahagian komen di bawah. And Abang Zone akan letak soalan korang di dalam video special nanti. Alright, so jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng notifikasi tu, so korang tak akan terlepas video-video baru, dan bantu Abang Zone untuk dapatkan 100k subscribers. Alright, okay, mari kita sambung balik video unboxing kita untuk hari ini. Okay guys, ini dia kotak Spider-Man punya topeng. So very nice punya packaging dia. Korang boleh nampak ada muka Spider-Man. Lepas ni kita boleh tulis nampak Spider VISSR, atau dipanggil sebagai Spider-Man punya ni lah topeng. Ni mask Spider atau Spider-Man punya topeng. Okay, sini dia tunjuk lah instruction macam mana nak guard dia punya mata, which is abang akan tunjuk pada korang sekejap lagi. Okay, so kat atas ni, ini dia punya handle, korang angkat. Sini Spider, bawah ni pula ada. So jangan buang masa lagi, mari kita buka kotak ni dah keluarkan topeng Spider-Man. Okay, alright. Yo, kita buka topeng dia. Topeng dia besar. Okay guys, oops. Okay, chill. Alright, oh yo, macam ni guys biar abang bakarkan sikit kamera ni, so korang boleh nampak dengan jelas. Ini dia guys. Lama cantik lah guys, tengok betapa realistiknya, sama macam dalam movie Spider-Man topeng dia. Okay, so inilah dia, inilah rupa dalam dia. So itulah rupa dalam dia. Okay, dan dekat bawah ni, which is untuk dagu korang, chin korang. Bila korang buka je mulut korang, dia akan kelip mata lah macam ni. Nampak? Berkelip-kelip. So abang akan test dan pakai topeng ni, dan abang akan bagi dia rating lah, berapa per berapa. Okay, okay, so abang Zul akan try pakai mask ni. Dan okay guys, so abang akan test pakai topeng ni buat kita. Dan Abang Zul akan try untuk kelipkan mata dia. Okay, jangan mengkenakan chin abang ataupun dagu abang. Alright, harap zip ni tak putus lah, macam dalam video Spider-Man kostum dia, zip dia bila tutup je, zip dia tercabut. Tak tahulah boleh buka ke tak. Okay, alright, so here we go. Okay guys, so inilah dia. Kalau korang boleh dengar suara abang, boleh lah. Okay, so ini dia, Abang Zul dah pakai topeng Spider-Man. Dan korang boleh nampak mata Spider-Man berkelip-kelip. So setiap kali abang cakap je atau buka mulut je, dia berkelip-kelip. Okay, alright, so far memang best lah. Tapi bila abang pakai mask ni, abang rasa macam tak selesa lah pakai mask ni, sebab dia agak sempit lah sikit. Bila korang pakai mask ni, dia agak sempit sikit. So tapi still abang suka mask ni sebab dia boleh klip-klip. Nampak?
bila abang buka mulut atau cakap, dia akan inilah klip-klip. Tapi disebabkan muka abang ni besar and mask ni terlalu dia okey, bila abang pakai ni okey, cumanya muka abang terlalu besar. Dan bila abang cakap je atau buka mulut, dagu abang memang dah sampai dah dekat tempat butang tu yang berkelip tu, nampak? So overall abang bagi ni bukan satu ya. Kalau abang bagi rating ni dalam 10/10 lah. Ya, yang best Okay, abang nak buka mask lah sebab rasa sempit pula. Nasib baik bila abang pakai ni, dia tak cabut. Panas balik pakai mask ni. Bila pakai mask ni, dia rasa macam panas lah. Tapi bila buka je, rasa sejuk sikit. Okay, alright. So, abang bagi rating ni dalam 10/10 ya. Okay, walaupun muka abang ni besar, tapi still muat. Cumanya dia agak sempit sikit. Bila abang pakai je, agak sempit sikit. Okay, so yeah, abang bagi ni dalam 10/10. Topping dia cantik, memang realistik, memang nampak macam dalam movie. And lagi satu, boleh berkelip-kelip, which is nice. So topping ni memang untuk sesuai pada semua yang suka buat kostum cosplay ke apa. Korang patutlah ada topping ni. So topping ni boleh berkelip-kelip and sesuai untuk buat untuk cosplay lah. Okay, so very nice lah. Okay, so itu saja video unboxing kita untuk hari ni, iaitu topeng Spiderman. Alright, jadi kalau korang enjoy video unboxing untuk hari ni, serabut dah rambut abang. Okay, kalau korang enjoy video unboxing untuk hari ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe. Dan jangan lupa tekan loceng notifikasi tu, so korang tak akan lepas video-video baru yang akan upload pada channel ini. Sekali lagi, bantu Abang Zul dapat 100k subscribers, so Abang Zul boleh melajukan video Q&A special, iaitu video terulang pula. Okay, video Q&A special. Okay, so Abang Zul boleh lanjutkan video Q&A. Dan kalau korang ada soalan daripada Abang Zul, korang boleh tanya sekarang dan Abang Zul akan letak soalan korang di dalam video special Abang Zul nanti. Alright, dan soalan akan buka dari mula sekarang sehingga Abang Zul dapat 100k subscribers. Okay, jadi jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng notifikasi, dan Abang Zul akan jumpa korang ke video seterusnya. See ya.